ialah tentang pelancongan. Bahawa kerana kita menghadapi kedaulatan ekonomi, di antara cabaran-cabaran ekonomi semua tahu, termasuk pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat, dia ada kesan kepada ekonomi. Itulah sebabnya kita perlu ada satu alternatif. Alternatif itu adalah pelancongan. So, kerajaan negeri saya rasa semua tahu telah memberikan banyak usaha dan komitmen untuk membangunkan sektor pelancongan supaya kita dapat menambahkan sumber ekonomi yang baru kepada rakyat dan negeri. Semua tahu bahawa kita ada banyak projek-projek pembangunan bukan sahaja dekat Kuantan tapi juga dekat Bukit Tira atau Penegir, juga di kawasan Batu Ferringhi dan juga di kawasan-kawasan lain di Pulau Pinang, termasuk tapak warisan dunia Georgetown. Hari ini kami mendapat berita baik bahawa usaha ini telah mendapat reaksi yang baik. Di sini kita telah mendapat maklum balas daripada CNN.com telah menyatakan 17 tempat yang paling baik untuk dilawat pada tahun 2017. 17 best places to visit in 2017. Dan yang pertama ialah Prince Edward Island dekat Canada. Dan mereka pun akan meraihkan ulang tahun ke-150 untuk negara Canada, so nombor 1. Nombor 2, Pulau Pinang. Ini adalah pun sesuatu yang kita rasa sangat bangga. Adakah Pulau Pinang satu-satunya wakil daripada 17 kawasan? Is it have you checked out the 7 places only how many places from Asia? You check and see. So kita lihat apa yang disebut di sini. Penang, Malaysia. Another country celebrating a big milestone is Malaysia, which turns 60 in 2017. The best way to celebrate a birthday, food of course. The Malaysian island of Penang is arguably one of the best street food destinations. It offers a mix of traditional Malay, Chinese and Indian dishes, as well as fusion cuisines such as baba nyonya or peranakan, which incorporates regional ingredients and Malay and Chinese cooking methods. All of it can be found in hawker centres and shophouses throughout Georgetown. Combine this with the city's collection of historic buildings in various styles, from English colonial mansions to classical Chinese shophouses and Islamic mosques. You have a city made for walking and eating. Saya rasa ini adalah sesuatu yang mengharumkan nama negara Malaysia juga. So semua usaha ini nampaknya berhasil dan saya pun ingin sama-sama mengucapkan tahniah kepada Datuk Nasri Aziz Pelancongan yang sama-sama telah membantu untuk mempromosikan pelancongan di Malaysia. Okay, is this the only one? Thailand also. Thailand is number what? Thailand number 4 or 5. So apart from Thailand, any other place? And then also China. Huh? China. China got how many? One. Chengdu. So 3 lah. Chengdu. Of the 17, got only 3 from Asia lah. So of the 17, got only 3 from Asia. So Malaysia is one of the 3. Got Malaysia, Thailand and China. So I think we should feel very proud of this success. So ini semua dalam CNN. Boleh pergi lihat, tengok itu CNN. Any questions? Ada apa-apa soalan? 17 best places to visit in 2017. CNN.com 2017. That one is on January the 6th. 现在你讲说 Thailand 跟 China 是排第几啊？我不知道，可以讲吗？应该是第4啊，还是泰国是第4，成都我就不知道。等下你可以去讲一下。槟城是第2啦。
大家应该觉得骄傲了。也是要感谢大都区Nasir Aziz 旅游部长，因为他的努力来促进旅游业在马来西亚没有白费的。去年 visit Penang 的游客量有多少？有增加，但是到现在还没有得到那个数目，因为也是你看我们的机场它已经爆了。Jadi kalau kita lihat jumlah pelancong, kita masih belum dapat statistik yang mutakhir. Tetapi sekiranya kita lihat jumlah penumpang di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, sememangnya telah melebihi kapasiti maksimum 6.5 juta penumpang. Bermakna bahawa ada perkembangan saya rasa lebih 5%, 5 atau 6%. Tapi kita tahu yang datang penumpang yang masuk bukan sahaja dari lapangan terbang, juga daripada laut. Kita punya cruise liners pun ada 200,000 orang. Kita punya itu yang masuk daripada darat, jambatan pertama kan dua Pulau Pinang pun sama. Okey, inilah gambar dalam CNN di mana Pulau Pinang adalah nombor 2 di dunia. Nombor 2 di dunia. Number 2 out of the 17 best places to visit in the world. So, orang yang duduk dekat Pulau Pinang tak payah pergi jauh lah. Sekarang anda tinggal di nombor 2 tempat yang paling baik untuk melawat. Untuk orang Penang duduk di nombor 2 di dunia untuk melawat sebagai pusat pelancongan. Okay, so please go to CNN.com. I think the link is there. Something the best places and then help people to get it. Hari ini kami nak berikan sedikit semangat. Tapi sebelum saya buat itu pemberian semangat, saya nak buat satu pengumuman. Ialah tentang pelancongan. Bahawa kerana kita menghadapi kedaulatan ekonomi, di antara cabaran-cabaran ekonomi semua tahu, termasuk pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat, ia ada kesan kepada ekonomi. Itulah sebabnya kita perlu ada satu alternatif. Alternatif itu adalah pelancongan. So kerajaan negeri saya rasa semua tahu telah memberikan banyak usaha dan komitmen untuk membangunkan sektor pelancongan supaya kita dapat menambahkan sumber ekonomi yang baru kepada rakyat dan negeri. Semua tahu bahawa kita ada banyak projek-projek pembangunan bukan sahaja dekat Kuantan tapi juga dekat Bukit Tera atau Penegir, juga di kawasan Batu Ferringhi dan juga di kawasan-kawasan lain di Pulau Pinang, termasuk tapak warisan dunia Josna. Hari ini kami mendapat berita baik bahawa usaha ini telah mendapat reaksi yang baik. It's not complete. The hotel. Yeah. Then di sini kita telah mendapat itu maklum balas daripada CNN. CNN.com telah menyatakan 17 tempat yang paling baik untuk dilawat pada tahun 2017. 17 best places to visit in 2017. Dan yang pertama ialah Prince Edward Island dekat Canada. Dan mereka pun akan meraihkan ulang tahun ke-150 untuk negara Canada. Itu nombor 1. Nombor 2, Pulau Pinang. Ini adalah pun sesuatu yang kita rasa sangat bangga. Adakah Pulau Pinang satu-satunya wakil daripada 17 kawasan? Is it have you checked out the 7 places? Only how many places from Asia? You check and see. So kita lihat
lihat apa yang disebut di sini. Penang, Malaysia. Another country celebrating a big milestone is Malaysia, which turns 60 in 2017. The best way to celebrate a birthday, food of course. The Malaysian island of Penang is arguably one of the best street food destinations. It offers a mix of traditional Malay, Chinese and Indian dishes, as well as fusion cuisines such as baba nyonya or peranakan, which incorporates regional ingredients and Malay and Chinese cooking methods. All of it can be found in hawker centres and shophouses throughout Georgetown. Combine this with the city's collection of historic buildings in various styles, from English colonial mansions to classical Chinese shophouses and Islamic mosques, and you have a city made for walking and eating. Saya rasa ini adalah sesuatu yang mengharumkan nama negara Malaysia juga. So semua usaha ini nampaknya berhasil dan saya pun ingin sama-sama mengucapkan tahniah kepada Datuk Nasri Aziz Lanchungan yang sama-sama telah membantu untuk mempromosikan pelancongan di Malaysia. Okay, is this the only one? Thailand also. Thailand is number one. Thailand number 4 or 5. So apart from Thailand, any other place? And then also China. Huh? China. China got how many one? 1. Chengdu. So 3 lah. Chengdu. Of the 17 got only 3 from Asia lah. So of the 17 got only 3 from Asia. So Malaysia is one of the 3. Got Malaysia, Thailand and China. So I think we should feel very proud of this success. So ini semua dalam CNN, boleh pergi lihat, tengok itu CNN. Nothing in colour, itu 彩色的。That's alright. So itulah CNN. 你看，你可以印在彩色的，像我们在排。啊，这个彩色排不到，我叫做个彩色。Okay. Any questions? Ada apa-apa soalan? 17 best places to visit in 2017. CNN.com 2017. That one is on January the 6th. 现在你讲说 Thailand 跟 China 是排第几啊？我不知道，可以讲。应该是第4啊，还是泰国是第4，成都我就不知道。等下你可以去讲一下。槟城是第2啦。所以大家应该觉得骄傲了，也是要感谢大都区Nasri Aziz 旅游部长，因为他的努力来促进旅游业在马来西亚没有白费的。去年 visit Penang 的游客量有多少？有增加，但是到现在还没有得到那个数目，因为也是你看我们的机场它已经爆了。Jadi kalau kita lihat jumlah pelancong, kita masih belum dapat statistik yang mutakhir. Tetapi sekiranya kita lihat jumlah penumpang di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, sememangnya telah melebihi kapasiti maksimum 6.5 juta penumpang. Bermakna bahawa ada perkembangan saya rasa lebih 5%, 5 atau 6%. Tapi kita tahu yang datang penumpang yang masuk bukan sahaja dari lapangan terbang, juga daripada laut. Kita punya cruise liners pun ada 200,000 orang. Kita punya itu yang masuk daripada darat, jambatan pertama kan dua Pulau Pinang pun sama. Okey, inilah gambar dalam CNN, di mana Pulau Pinang adalah nombor 2 di dunia. Nombor 2 di dunia. Number 2 of the 17 best places to visit in the world. So orang yang duduk dekat Pulau Pinang tak payah pergi jauh lah.
sekarang anda tinggal di nombor 2 tempat yang paling baik untuk melawat. Untuk orang Penang duduk di nombor 2 di dunia untuk melawat sebagai pusat pelancongan. Okay, so please go to CIN.com. I think the link is there. Something the best places and then you help people to get it. Saya cek ni, saya cek. Kalau tak ada apa soalan lagi dah? Any questions more? Any more questions? Ini berita baik lah untuk mulakan tahun baru untuk pelancongan. Okay, dan kita ada banyak projek-projek yang akan dilancarkan. Kerana selain daripada itu pelancongan yang kita faham, ada 2 lagi sektor yang penting ialah satu ialah medical tourism, iaitu pelancongan perubatan. Satu lagi ialah MICE, iaitu untuk convention, exhibition, incentives dan meetings. Meetings, incentive, convention, exhibition, itu pun penting. Itu pun adalah satu sektor yang paling besar, kerana yang datang untuk convention, exhibition, mereka akan belanjakan 4 kali ganda lebih besar berbanding dengan pelawat biasa. So seorang pelawat untuk hadir di convention, dia akan belanja 4 kali ganda lebih besar daripada seorang pelawat biasa. 就是说，如果一个普通的游客花1块钱，他们出席这个展览会花4块钱。Okay, itulah impact kedua sektor ini. Dan kita ada perkembangan tahun ini di mana kita akan buat projek-projek untuk menarik pelawat dalam 2 sektor penting.